Hi guys, welcome back to my channel. So hari ni 28 Julai is my birthday. So this is how I spend my birthday. Bangun pukul 3. Lepas tu aku makan Texas. Baru balik daripada membelinya. Texas thumbnail. Macam tu. Aku masak nasi. Nasi ni macam apa orang panggil, lembek lagi sebab dia betul-betul baru masak. Aku baru sampai terus ambil nasi. Lapar ya rakan-rakan. Oh, aku tak check pun thumbnail. Ni lepas tu ayam 3, ni biskut dengan mashed potato. So, tak ada apa pun abang saja nak buat video juga. Saja nak gata-gata juga buat video. Macam nak juga buat video. Sebenarnya how I spend my my birthday. Tapi abang pun dah lambat. Aku ingat nak pergi jogging. Kononnya nak buat 2.8 kilo sebab birthday aku 28 macam tu. Tetapi namun bangun lambat lah. Kerana hujan lah, tapi kalau tak aku pergi je. Hujan, so tiada lah. So, tengok movie kan. Ini pun iklan banyak betul. Janji setia menjaga hati. Cukup je lah. Senang. Cikut lala. Ya, cerita hantu Kelakar Seram. Tune for sale ada 5 bilik HDB dekat Edgedale Place. So kalau korang cari Edgedale Punggol. Punggol. Ya, Punggol. Punggol. Ya, Punggol. Pun ada juga HDB 2 room. Ini kalau korang nak macam jauh macam elderly couple like for my mum also. My mum is now staying at like a 5-room HDB. But soon she's selling macam down with I moved out. Yeah. So it's just her and her husband. Yes. So yeah, ada 2 room dekat 456B Sengkang Westway. And kita buat macam podcast live. John cannot believe. Yeah, this wasn't in the aku ni also macam, are we serious? No. Market ni untuk kat Singapore punya industry tak ada. What are we? Okay, so yeah. Sorry. Cerita hantu ialah kesedap. Oh no, jangan pandang kiri. Hi. Second chicken. Okay, bismillah. This happened 8 years ago when I was and I tak percaya benda ni. So I brushed up. I think adik tu taman nasi. Macam I study dekat Singapore, I tak pernah prep malam is part of a boarding school routine where you do self-study every night. Dah sedap makanan lagu ni sedap. Entered our class, looking panic, cakap someone connect hysteria. Enggak 4 tahun sekali. That is so Sophia. Jadi siapa 4 tahun? So me and my friends buat and sambung study sebab belum pukul 10 malam. Yes, ini standard tau dekat sekolah asrama where you will be unbothered. Selagi benda ni tak harm you have to stay in class. Dia punya apa ni? Tak sedap. Masih tutup. And the thing is, Weh, jelas. Hai, coba. Kenyang pula. Hai, mama. Ini betul-betul bukan cobaan. Actually ada satu honey biscuit. dah nak dekat surau. Aku dah kenyang ni. Kenapa? Oh, gerau lagi ni gerau. Tapi Ui, betul. Ui, betul. rasa cukup raya. Ada. Mesti tak cukup honey. Memang badan Amir berat gila. Lagi berat. Memang aku tahu ke mana tapi I kadang aku nak makan something sweet so. also. Ada budak lelaki lain tu. Waktu masuk ke surau, ada rasa dah rendang kali tak ada.
Dengar aku cakap. Dia kurang apa panggil? Dia kurang ajar. Dia kurang manis, dia kurang honey. Aku tahu lah aku manis tapi at least aku need something sweet juga untuk makan. Okay, aku rasa video aku kat sini je. Actually aku nak bawa aku punya idea semalam kan. Tak, Sofia, aku punya idea semalam aku macam like nak pergi makan ni and then mungkin aku akan bawa masa pergi order tu tunjuk. Lepas tu aku nak pergi macam nak pergi grocery shopping. Tak ada grocery, macam nak beli susu je tapi aku nak bawa video ni go along with me lah kan. Lepas tu after that aku makan. Lepas aku makan aku nak tunjuk hampa aku tengah baring-baring sambil tengok podcast, tengok movie kejap apa-apa main phone. Lepas tu aku nak buat kopi, tunjuk juga. Lepas tu nak pergi jogging. And then aku baru semalam aku rasa yang aku nak bawa kamera ni pergi jogging hari ni. Kalau tak macam aku nak bawa lah kamera ni. Dia nak pergi tunjuk, nak like my birthday okay lah macam tu lah kan. Tapi eventually aku tak boleh tidur semalaman. Tadi aku tidur pukul, aku rasa pukul 8 atau pukul 9. Oh tak, pukul 10. Pukul 10 pagi. Aku bangun pukul 2. So aku tidur 4 jam je. Aku tadi aku like super duper pening nak mampu. And then aku berfikir nak makan apa. Tapi aku nak order lah tapi hujan. So aku macam masa-masa aku kesian kat rider. Tapi walaupun aku tahu dia suka, tapi aku masih kesian dan juga mahal. So ready. So aku tunggu sampailah hujan berhenti sedikit lah kan, macam reda. Pukul 5 tadi aku masak nasi. Lepas tu aku pergi beli. Sekarang aku makan pukul 6. So tamat lah hari ni. Kalau aku pergi malam ni brisk walk, aku bawa kamera ni. Tapi mungkin ada video. Video ni habis kat sini je. Sebab aku rasa macam lama dah aku makan kan. Okay. Okay, thank you for watching. Bye-bye.